Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak tanyalah ya. Pernah ke anda masuk mesyuarat yang panjang lebar tapi last-last tak tahu apa nak buat? Atau baca minute of meeting yang berbelit-belit ya sampai pening nak faham? So sebenarnya anda perlukan kursus ya. Kita namakan kursus ni kursus pengendalian mesyuarat dan penulisan minit mesyuarat. Dalam kursus ni kita akan bincang cara-cara nak handle mesyuarat yang lebih teratur lah bagi kata orang, dan pastikan setiap mesyuarat tu ada hala tuju yang jelas. Tak ada lagi lah mesyuarat yang buang masa. Okey. Kita juga akan belajar tulis minit mesyuarat, tulis minit mesyuarat yang ringkas, padat dan senang nak faham. Tak perlu lagi lah ayat yang berjela-jela yang buat orang malas nak baca ya. Sebenarnya mesyuarat ni bukan tempat kita datang dan sembang-sembang ya. Tapi yang sebenarnya ialah platform untuk buat keputusan dan ambil tindakan. Itu sebenarnya mesyuarat ni ya. So, kalau anda nak mesyuarat yang lebih power dan minit yang tak buat orang berjela-jela tu semua tu, jom kita sama-sama belajar ya untuk buat program ini di organisasi anda. Calling lah saya ya di nombor yang tertera sini ya, nombor yang tertera kat sini. Boleh semua? Okey, kita sudahi promo ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.